Siapa tak kenal dengan Mike Tyson, jago boxing dunia termuda yang tak pernah kalah dalam ring, akhirnya muflis. Mike Tyson membesar di Brownsville, Brooklyn. Dari kecil, Tyson dah biasa dengan pergaduhan, samsing jalanan, masalah hidup dan hidup tak tersusun dan keras. Satu hari dia dipertemukan dengan jurulatih dia, namanya Kasdi Amato, dan Kas ni nampak benda yang orang lain tak nampak pada Mike Tyson. Orang lain tengok Mike Tyson ni macam budak bermasalah, tapi jurulatih dia ni nampak Tyson adalah seorang bakal juara dunia. Dia latih Tyson bukan sekadar cara tumbuk, dia bentuk disiplin, movement, punch power, cara mindset dalam ring. Cara Tyson masuk ring pun dia ajar supaya nampak style macam seorang boxer yang memang dilatih untuk menang. Hasilnya memang super. Tahun 1986, umur Tyson baru 20 tahun, dia dah kalahkan Trevor Berbick dan jadi juara dunia heavyweight termuda dalam sejarah boxing dunia. Masa tu rekod dia 27 menang, 0 kalah. 25 daripada rekod tu menang secara knockout. Hebat kan? Umur baru 20 tahun, satu dunia dah kenal. Dulu-dulu pula tu, zaman internet tak popular lagi, dah berjaya viral satu dunia. Bila Tyson masuk ring ni, musuh dia bukan cuma kena lawan dengan Tyson. Musuh dia ni kena lawan rasa takut dalam diri sendiri dulu. Sebab tu Tyson dapat gelaran Iron Mike, Mike si besi. Sebab ada kajian kata power dan speed satu serangan Tyson ni seolah-olah berat seekor lembu besar yang laju singgah ke muka kita dalam bentuk tumbukan. Memang menakutkan. Bila dia banyak menang boxing, apalagi masyhur lah, nama makin besar, makin popular. The Guardian pernah laporkan sepanjang karier dia, Tyson dianggarkan dapat 300 juta US dollar, dekat 1 bilion tu kalau ikut kiraan kasar. Tapi pada tahun 2003, Tyson difailkan bankrupt, jatuh muflis. Bukan sebab dia tak pernah ada duit, tapi duit yang banyak pun tak cukup kalau hidup dah tak ada break dan tak ada ilmu. Bila mentor dia dah tak ada, dia pun tak ikut sistem latihan yang betul. Orang sekeliling pun ramai toksik, ramai nak ambil kesempatan. Lama-kelamaan ego dia makin tinggi dan duit yang banyak, nampak macam banyak takkan habis pun, boleh hilang dengan sekelip mata. Benda ni yang ramai orang tak perasan. Tyson jadi hebat bukan sebab dia jadi juara dunia tanpa kalah semata-mata. Dia jadi hebat sebab ada disiplin. Bila disiplin tu hilang, manusia paling ditakuti dalam ring pun boleh kalah dengan hidup dia sendiri, terutamanya pengurusan kewangan peribadi. Kadang-kadang kita bukan jatuh masa kita tengah hidup susah, tapi kita lagi senang jatuh masa kita dah mula hidup senang. Banyak duit, kaya, popular. Sebab itulah sebelum kita kaya lagi ataupun terima duit yang banyak, kita kena belajar macam mana nak urus duit, cara orang yang dah kaya mengurus duit. Kalau kita tak ada ilmu pengurusan kewangan peribadi ataupun financial literacy waktu kita susah, nanti tiba-tiba kalau duit datang berjuta macam Tyson ni, kita tak pandai nak hidup dalam realiti sebenar. Kekayaan sebenar hanya datang dan kekal pada orang yang berilmu dan bersedia. Kalau tak ready, kekayaan hanya datang macam persinggahan. Seolah-olah kita pernah rasa ada duit banyak, tapi kita tak dapat jadikan kekayaan tu sebagai legacy. I don't care about championships. I've already done that. It's something else now. It's more than skill. It's unbreakable mindset.